Okey. Tadi kita dah bercerita pasal sahur. Angkat. Jangan tak angkat. Kita merujuk balik kepada nota. Lepas sahur is of course the fasting whole day itself lah. Dan seperti biasa tiap-tiap tahun memang akan wujud perbalahan yang sama berulang-ulang, ialah boleh ke tak aku makan depan orang? Boleh ke tidak kita makan di depan orang yang berpuasa? Macam ni lah Ada banyak-banyak ibadah ni. Ibadah yang orang tak tahu kita akan buat. Kalau hari biasa lah, orang tak tahu. Betul. Hanya kita dengan Allah je yang tahu yang kita puasa. Betul? Orang tak tahu masuk bilik makan minum air katira ke, orang tak tahu. Jadi tak rasa ke macam puasa ni? Sekejap tangent. Air katira ni kan daripada dulu air sas dia air apa sebenarnya? I don't know. Dia punya misteri, level misteri dia macam air Mountain Dew kau tahu. Dah lah kali lebih kurang. Kan Mountain Dew kan sampai hari ni orang tahu konten apa sebenarnya konten Mountain Dew ni. Ada toxic. Katira pun kali hijau, babe. Ke salah ke air katira kali hijau? Betul lah kali hijau. Jadi misterinya air katira ni bagi air sama level misteri dengan air Mountain Dew. Boleh tinggalkan komen lah untuk bagi pencerahan kepada kita apakah air katira ni. Ada di dalam air katira ni. Okey, teruskan. Kalau puasa ni bukan sepatutnya dia smooth ke? Macam mana kita hari biasa, cuma beza dia kita berpuasa lah. Ada orang smooth criminal. Kita kena tahu beza tu. Pasal tu kita kata kalau orang ni kalau dia nak puasa, dia akan puasa. Tak kira apa benda yang berlaku, dia akan puasa. Sama juga dengan orang yang tak nak berpuasa. Kau makan depan dia, tak makan depan dia ke, dia akan cari jalan untuk tidak berpuasa. Tahun ni I cuba mewujudkan bukan geng pasir hitam, dia upgrade sikit. Jadi siapa nak masuk grup pick up makanan waktu Zohor, boleh pergi tepi masuk grup WhatsApp. Habis dia dengan game tetap dalam plastik hitam. Tak ada lah sebab ayah ambil. So macam dia ni tak boleh puasa macam tu lah. Dah kalau kau order makanan untuk 10 orang, suspicious juga. Tapi kita berbalik kepada benda yang paling asas lah. It's very personal. Dan sepatutnya nak cakap pun takut. Kenapa? Tidak boleh dibesar-besarkan. Faham? To all our non-Muslim friends, it's okay. You can eat, you can drink in front of us. There's no problem. Tak payahlah buat ASMR, tak payah kot. Tapi bukanlah makan yang macam dapnya. Itu masa kita kecil. Tak tahu kita nak buat ke tidak kan. Itu maksudnya itu dah memang dengan niat tak baik di pihak orang yang membuat tu lah. Tapi di pihak orang yang masih menahan puasanya tu, semoga pahala lah bagi dirinya. So one of our family members, budak kecil, umur 5-6 tahun, dia tak belum makan. boleh puasa lagi lah. Belum boleh puasa. Bila buka puasa ni, it's like an event tau. Seronok kan. Main kecoh ni terjerit-jerit, jangan bijak. Seronok. Jadi dia pun ingat dia nak duduk dekat table. Tidak dibenarkan. Kesian kan? Tak kesian? Aku tak kesian. Nampak sangat memang membuli budak. Tapi bagi I lah personally, I rasa benda tu bagus dalam orang kata melatih budak-budak bahawasanya okay, you dah makan seharian. Jadi macam you bagi orang yang berpuasa makan dulu ke apa benda ke, dan membuatkan dia rasa teringin untuk jadi part of the kemeriahan buka puasa tu. Because there's there's no greater joy for a person who is fasting than when he breaks his fast. Betul tak? Betul. Jadi bagi dia nak merasakan macam seronok macam seronok, memang nampak macam seronok betul bila orang buka puasa ni. Jadi membuatkan dia pun teringin nak berpuasa. Macam itu makan depan orang boleh ke tidak? So nak buka dengan apa ni? Bukalah dengan apa benda je yang kita nak berbuka. Sama macam sahur tadi. Konsep dia sama macam sahur. Tak sama konsep dia. Dia kan selalu macam bila tengah betulkan Tok Siak tengah betulkan mic. Kau kenapa fikir macam ni rockstar sebab dia pegang mic kan? Of course. So baru betul dia kat sini bukan nak baca doa. Ni kuih talam ni kat sini. So ada orang cakap tak boleh berbuka dengan kuih dulu. Apa masalah? Sebab nanti mesti nak kurus. Nanti insulin kau naik again. This insulin thing lah. Dia banyak cerita insulin Okay. Betul. Berbukalah dengan apa saja yang appropriate dan convenient untuk you, condition you, pekerjaan you, ekonomi you, cater to your needs lah. Kan? Kalau pakcik tu
tak ada apa diabetes ke apa ke. Macam you cakap dia tok siap kat masjid kan. Dah ada kuih talam depan mata dia. Bagilah dia buka puasa dengan kuih talam tu. Apa masalah kau? Kesian makcik tu. Apakah kau nak menghalang-halang dia Kan? daripada buka puasa dengan kuih talam tu? Tak apa macam lama dia aim kuih takur. Lama tak nampak kuih takur kan. Nampak kuih takur pita dengan je. kuih tepung pita adalah berbeza Jadi, ya anak-anak. Kita kena tahu bahawanya takur dan tepung pita itu adalah dua kuih yang berbeza. Nampak sama Tapi bukan tetapi dia. tidak, bukan dia. Apa yang membezakan takur dengan tepung pita? Takur tu bukan ada Sengkuang air kat dalam tu. Tepung pita tidak ada. Itulah beza dia. Tak adalah banyak sangat beza sebab. So dia dah aim tiba-tiba, tak boleh. Mana boleh? Nanti naik insulin Dia baru nak makan. tak apa. Insulin pula dibangkitkan. Lepas tu dia kata, tapi pakcik tak ada diabetes. Cik macam tu kan. Apa dia nak apa pun. Bukan dia kata, apa walaupun ulet, tak? Apa pun tu. ulet insulin tu? Ulet apa pula insulin tu kan. Ulet apa pula insulin ni kata kan. Dia pakcik tak ada diabetes. Pakcik tak tahu. Tapi walaupun pakcik tak ada, tapi pakcik kalau borderline. Kalau pakcik borderline, dia kalau makan nanti pakcik tiba-tiba makan dari spike. Spike ni siapa pula? Spike ni kalau tak silap nama samaran budak rompit kat belakang rumah Tak tu. tahu. Spike ni siapa Kuih pula? tu still tak makan lagi? Belum makan lagi. Spike kawan tu duduk berdebat dengan dia kan. Dia masih kat sini lagi. Kat sini lagi pakcik jangan makan. Pakcik jangan makan. Dia halang juga pakcik tu dia makan. Tak, sekarang ni takdom dia lain dah dekat dalam masjid ni untuk pakcik buka puasa. Pakcik nak buka puasa segigit je ni. Tiba dia masuk dah Ira. Tiba-tiba ada datanglah memberikan penerangan ni dekat dia. Tanpa dipinta. Unprovoked. Lepas tu pakcik dia kan, yang kau ni datang daripada mana? Pakcik tak pernah nampak pun kau dekat masjid ni. Tiba-tiba datang nak malang-malang pakcik daripada makan kuih talam ni pasal apa? Kau ni terus datang nak makan ni. Kau yang kau tekan kan? Dia kena ada sign kat mana-mana dilarang menekan. Dilarang menekan-nekan. Okey, habis tu apa nak berbual buka puasa? Apa yang orang ni untuk setiap perkara yang dia halang haruslah ada cadangan yang dia bagi. Jadi apa cadangan yang dia bagi? Yang ni mungkin concern dia adalah nak kuruskan badan. Okey lah, faham lah. Apa SOP dia sekarang ni? I want to know. Konon-kononnya macam you cannot train your body to immediately receive sugar after you fast. Macam tu. Maybe that's the whole idea. But buka puasa ni bukan kita digalakkan untuk buka puasa dengan benda manis. sebab itulah kurmanya kan. Ha. So I tak tahulah. Because I you don't haven't had sugar the For- entire day. for more than 12 hours. Correct. So then you just need sekali lagi berpada-padalah dalam mengambil. Tak ada siapa pun suruh kau makan kuih talam tu satu talam. I'm not attacking anybody sebab benda ni banyak orang cakap. Orang cakap tak kira lah real life ke, online ke, aku orang cakap benda yang sama. It's just that demonizing food ni dia akan jadi mindset. Jadi macam ada setengah orang ni memang akan lagi suka margarin. Lepas tu cakap, jangan makan margarin. Tak boleh. Kena makan butter. Kena makan pure butter. Pure butter is better than margarine. Aku bukannya lah makan margarine ni macam orang makan sup gearbox, kau tahu yang macam tu. Okay. Jadi kita makan sekali letak dekat atas toast je kan. Tak payah buat teruk lah. You don't have any allergy towards something. Your condition allows it. Your economy allows it. Your convenience allows it. By all means, ambil lah dalam kesederhanaan. Itu Janganlah buat sahaja. mukbang kat situ. Tok siap tadi yang dekat masjid tadi. Dia bukan. Dia nak buat mukbang. Dia geram. Mungkin Dia geram. kedua. Esoknya dia buat mukbang. Dia geram dengan budak yang tegur dia ni tadi. Esoknya dia buat mukbang. Kau tengok. Susah jadi orang. bang. Macam orang pun Susah betul. nampak gayanya. Daripada perbualan kita ni, nampak gayanya macam susah jadi orang. Susah betul lah jadi orang. Itu tak boleh, ini tak boleh. Oi, susah. Kalau kau nak berbuka dengan satu sudu puding karamel tu, satu sudu ke? Ni belajar ramen lah. Ada puding karamel ni. Jadi tak jadi. Ada tak buat pun. Jadi tak jadi. Tak buat pun. Nampak puding karamel ni antara yang success rate paling tinggi lah. Ya. Kalau tengok orang duk post macam okey, nampak macam molek kejadiannya. Lebih ramai jadi daripada yang tak jadilah, nampak gaya. I see. Oh my god. Jadi ada nazir pula ni. Dia kan bukan
Dia kan maksudnya ada pemerhati. Ada. Mesti ada invigilator. Alah, kalau ada exam mesti ada invigilator. Yelah kan, siapa nak masuk kalau kelas tidak macam mana pemulihan? kita nak tahu siapa yang perform, siapa tak perform? Itulah. Ni It's difficult to live in this world. You know, dulu kita ingat apple is just makanan. Sekarang Oh, nampak tak? Dia tak sama. Nampak sangat otak aku. Kalau tak aku fikir 24 jam makanan je. Dia tak terfikir pun pasal apple. kalau yang Z tu Komputer tu. dulu boleh ke sebut? Dulu tu Greek God. Tapi sekarang ni kopi. No, mana. Dia tak semasa kita tak boleh sebut. Susah jadi orang ni. Betul. Susah jadi orang lah. Macam susah jadi orang lah gayanya ni. Inilah isu berbangkitnya berulang-ulang. So semoga kita melangkah ke hari raya dengan tenang, berkah. Berkah itulah. kau dia pakai berkah Itulah tau. pasal. Beringat-ingatlah kita pada konsep wasatiyah ni. Bersederhanalah dalam segala-galanya. Tak kira sama ada bersahur ke, buka puasa ke, moreh ke. Bersederhanalah di dalam segala-galanya. Betul. Di samping keluarga yang tersayang. Betul. Okay. Bye. Assalamualaikum.